cara ambil BP yang betul. Syarat pertama, BP sama level dengan jantung. Kedua, kena pastikan wayar ni dia menghala ke bawah. Yang ketiga, kaki arteri kita berada di tengah-tengah. So, wayar ni kena menghadap ke bawah dan berada di tengah-tengah. So, yang keempat, apa kita kena pastikan? Ni, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Seolah-olah boleh masukkan 2 jari. Tips yang kelima, ketika mesin ni sedang membaca tekanan darah kita, jangan tengok tekanan darah. Sebab itu membuatkan kita anxious. Kita punya stres hormon akan naik, tekanan darah menjadi tinggi. Tarik nafas dalam 4 saat, hembus 6 saat dah. Dah siap? Tengok. Ni. Baru tengok. Tengok ni. Tekanan darah yang normal. Kita yang tekanan darah yang normal pun sakit dah dia pump tu. Apatah lagi orang yang sampai tekanan darah 180. Mungkin dia pump sampai 280 sampai 300. Sakit, Mat. Semoga bermanfaat. Save, like and share. Untuk next tips.